Kenapa sekarang macam ramai je orang muda yang kena sleep disc? Kenapa orang muda sekarang ramai yang kena sleep disc? Sedangkan kerja angkat berat pun tak buat. Jawapannya sebenarnya bukan sebab umur, tetapi sebab cara hidup kita pada hari ini. Ramai antara kita ni duduk terlalu lama. Duduk di office, duduk depan laptop, duduk sambil tengok telefon. Dan bila kita duduk lama tanpa rehat, tekanan pada tulang belakang berlaku secara berterusan. Disk dekat tulang belakang tu terhimpit secara perlahan-lahan tetapi hari-hari. Masalahnya, sleep disc ni biasanya tak sakit terus. Dia jadi senyap-senyap. Sebab tu ramai orang muda tak kisah sangat. Tak apalah, sakit sikit je. Aku ni muda lagi. Ataupun nantilah sendiri. Tapi bila sakit tu dah teruk, selalunya masalah ni bukanlah di peringkat awal. Sleep disc ni selalunya bermula dengan tanda kecil. Contoh macam lenguh belakang tak hilang-hilang, sakit bila bangun dari duduk, ataupun kebas-kebas di kaki dan pinggang. Jadi kalau anda alami simptom ni, itu adalah amaran awal. Datang buat pemeriksaan awal. Sleep disc peringkat awal ni lebih cepat pulih dan rawatan jauh lebih mudah. Jangan tunggu sampai teruk baru nak buat fizio ataupun jumpa doktor. Sebab bila lambat datang, lambat jugalah untuk sembuh.